Macam mana sesi persekolahan anak-anak pada hari yang kedua? Banyak pengalaman anak-anak kita ketika mereka nak ke sekolah dan mereka balik ke sekolah. Dan saya percaya selaku ibu bapa, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya adalah satu yang akan kita ingat dan amat menyeronokkan. Di Jabatan Perpaduan Negara dan Edukasi Nasional, kita ada dua, iaitu Tadbika Perpaduan dan juga Taska Perpaduan. Pihak kerajaan telah pun meluluskan peruntukan untuk kerja-kerja pembaikan premis Tadbika Perpaduan, kemudian bantuan makanan, pakaian seragam anak-anak Tadbika, beg sekolah, tuala dan juga selimut untuk kegunaan mereka. Dan dengan adanya bantuan seperti ini, ianya merupakan satu galakan kepada anak-anak kita untuk mereka belajar, meringankan bebanan ibu bapa. Saksikan sedikit video klip yang sempat kami kumpulkan untuk tontonan bersama. Selamat pagi. Ini anak saya, dia nak masuk kelas ini tahun ini pertama. Kita memang suka sangat dengan sekolah ini. Terima kasih banyak untuk Tadbika Perpaduan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Jabatan Perpaduan kerana menyediakan baju sekolah untuk anak-anak. Terima kasih Jabatan Perpaduan untuk bagi yang disediakan terbaik. Terima kasih kepada Jabatan Perpaduan kerana menyediakan baju sekolah. Terima kasih Jabatan Perpaduan bagi anak saya strategik tahun ini. Jabatan Perpaduan terbaik. Terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Perpaduan yang memberi uniform percuma. Okey, terima kasih. Terima kasih dah makan. Okey.